Assalamualaikum. Ini aku semalam baru tukar tali clutch sebab dia putus dekat Taman Melawati. Aku nak pergi ke Gombak, masa tu dah putus. Jadi aku bawa lah, nak sampai kedai bengkel kan, nak tukar tali clutch. Lepas tu ramai pula yang tanya, tali clutch putus boleh bawa ke bang? Aku cakap kenapa tak boleh pula? Boleh lah bawa. Ya, boleh bawa. Habis yang tadi aku daripada Taman Melawati tu pergi Gombak tu, bukan aku bawa tu. Oh, saya tak tahu pula kalau tali clutch putus boleh bawa. Apa pula tak tahu pula, memang boleh bawa lah. Tak ada lagi yang aku cerita. Adalah bengkel tanya aku lah kan, abang datang, ni tali clutch putus, abang bawa macam mana? Aku bawa lah masuk gear. Sebab apa saya tanya abang? Sebab ramai yang tak tahu bang. Dia kata ramai yang tak tahu bila tali clutch putus motor boleh bawa. Ya juga. Dia yang tahu ni yang otai-otai lah tahulah kan. Jenis-jenis dah tua-tua kan. Yang muda-muda ni, yang tanya aku kebanyakan yang muda-muda lah. Ada satu tu aku jumpa dekat bawah jambatan. Kebetulan ngam-ngam lampu isyarat tu bawah jambatan merah. Aku berhenti, aku tanya dia, kenapa motor kau? Dia cakap tali clutch putus. Betul, aku cakap dekat dia, habis kau tunggu siapa? Saya telefon kawan saya datang suruh tunda. Aku cakap tali clutch putus tu boleh jalan. Oh, boleh jalan ke bang? Saya tak tahulah bang. Aku cakap macam mana lah kau ni pakai motor. Tali clutch tali clutch putus boleh jalan. Contoh enjin kau dah hidup ni. Ni enjin dah hidup. Kaki belah kanan kau tolak lah sikit motor tu. Macam ni, tolak macam ni. Masuk lagi gear. Masuk gear, tangan pula lah minyak. Lepas tu cara nak berhenti pula. Contoh lagi 100 meter kau nampak traffic light, kau dah kena tukar gear, pergi gear 1. Kalau kau tak tukar sekarang, dia kalau contoh ada gear 3 kau tak tukar, tengah-tengah tu dia akan macam tersenggol-senggol lah, dia nak mati kan, sebab dia gear tinggi kan. Lepas tu dekat-dekat nak sampai kat traffic light tu, kau free kan lagi tu, jadi tak adalah dia mati kan. Lepas tu bila kau nak jalan balik lampu tu hijau, kau tolak lah balik dengan kaki kanan. Berjalan je motor tu terus masuk gear pula lah minyak. Apa masalah dia? Itu je. Ada tanya aku soalan, aku pelik lah dia tanya soalan macam, memang pelik lah soalan tu. Boleh jalan ke bang motor tali clutch putus? Aku dah berpuluh biji lah motor. RZ dulu pun putus tak. Itu lagi RZ tu, aku daripada Seremban aku nak pergi KL putus kan. Masa tu hari dah petang kan, mana ada kedai bengkel buka. Aku rasa ada lah bengkel, tapi tak tahulah, aku nak cari belah-belah mana kan. Jadi aku nak tak nak, aku balik je lah kan. Aku nak kat rumah aku lah kedai kan. Ni aku dah tukar lah. Nantilah aku buat video aku cerita apa kekurangan tali clutch ni. Ni. Nanti ada masa aku buat video kekurangan ni tali clutch ni. Okey. Apa-apa nanti aku update lagi.